Dalam Masjid Aqsa sekarang, dia ada 5 buah masjid. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah ni, yang pertama Masjid Qibli. Masjid Qibli tu yang depan sekali, yang kubah kelabu tu. Satu lagi masjid yang kubah emas, Dome of Rock. Kubah emas itu juga adalah Masjid Aqsa. Okay? Jadi orang Yahudi memang nak supaya kita faham Masjid Aqsa cuma yang kelabu tu je. Supaya kelabu tu kecil je, tuan-tuan sekalian. Besar kita dia. Jadi biar kalau diambil sebahagian besar tanah Aqsa, orang tak sensitif. Tapi semua tu adalah Masjid Al-Aqsa. 3 bawah tanah, yang pertama Masjid Marwani. Masjid Marwani ni masjid tempat biliknya Siti Maryam. Ingat tak Siti Maryam ketika ayah angkat dia Nabi Zakaria kalau nak bawa makanan, dia kata, dah ada makanan, siapa yang bagi makanan? Malaikat bagi. Bilik Siti Maryam. Kemudian yang kedua bawah tanah dipanggil Masjid Qadim. Masjid Qadim ni bawah tanah. Sekarang ni bawah situ ada perpustakaan lama, dipanggil Maktabah Hittiniyah. Ada lebih 1,5 juta kitab dan manuskrip bawah tu. Bergusti dengan seorang lelaki. Ikut tafsir mereka, ada kata lelaki itu hanya malaikat, dan lebih jauh ada kata lelaki itu sendiri adalah Tuhan Yahweh. Jadi Nabi Allah Yaqub bergusti lawan siapa? Lawan Tuhan. Akhirnya menang. Walaupun paha dia sendiri patah ataupun terseliup. Sebab itulah Nabi Allah Yaqub mengharamkan atas diri dia makan tulang pangkal, daging unta bahagian tulang pangkal tu. Maksudnya unta bahagian tulang pangkal tu diharamkan atas diri dia. Disebabkan peristiwa tersebut. Baik, atas dasar itulah engkau selepas ini jangan sesekali dipanggil dengan nama Yaqub, tetapi dipanggil dengan nama Israel, kerana engkau telah mengalahkan Tuhan dan telah mengalahkan manusia. Jadi Israel. Baik. Walaupun cerita ini bagi kita dari sudut logika dan rasional nampak apa? Nampak dongeng. Di sudut kita nampak dongeng dan ada unsur-unsur yang berbau khurafat. Walau bagaimanapun mereka berpegang dengan kisah ini disebabkan kisah ini dimuat di dalam kitab suci mereka. Sebab Taurat ni kitab yang diimani, diyakini, dipercayai oleh mereka. Jadi mereka akan gunakan ayat-ayat ataupun firman yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tapi bagi kita orang Islam, kita nampak tu lebih kepada dongeng dan lebih kepada khurafat. Baik, seterusnya perlu kita lihat kepada konteks ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks ayat Al-Quran, cuba tuan-tuan rujuk surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Kullu ta'am hillan li bani Israel. Semua jenis, semua bentuk makanan asalnya halal ke atas Bani Israel. Illa ma harrama Israelu ala nafsihi. Kecuali apa yang telah diharamkan pada Israel atas dirinya sendiri. Pertama daging tadi, yang kedua susu unta. Dia haram tu atas konteks lah. Ada kata penyakit, ada kata peristiwa tu. Tapi bukan untuk orang lain, untuk diri dia, min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkan kitab Taurat. Maknanya kitab Taurat ni pada nabi yang terkemudian, Nabi Musa. Jadi berpandukan ayat ni dan berpandukan tadi, kita dapat lihat bahawa penisbahan kalimah Israel dalam Al-Quran kita tidak mempunyai asas. Bukan ayat Quran tu tak ada asas. Maksudnya asas kepada penceritaan yang depa macam tadi tu. Maksudnya sebab-sebab, peristiwa, apa reason, apa clarify yang berlaku menyebabkan nama Yaqub jadi Israel tak ada diceritakan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita tengok kepada hujah depa dalam kitab Kejadian ayat 32, 24, 32 tadi. Tetapi di sini kita dapat lihat sesuatu. Apa yang mereka mahu munculkan sebenarnya ialah sifat resis.
sifat resis untuk mereka menaikkan Bani Israel itu sendiri. Maksudnya dengan kata lain, mereka cuba mengekang dan menghadkan, buat limitation, bahawa Bani Israel ni punya keistimewaan tertentu. Yang mereka nak sekat apa, yang mereka nak had apa, yang mereka nak limitation apa, keturunan yang sebelah satu lagi, iaitu nak menjatuhkan dan merendahkan martabat keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam dengan meletakkan dia punya dia punya resis, dia punya kebanggaan, dia punya keunggulan hanya melalui jalur dan salasilah ini sahaja. Selepas peristiwa itulah baru muncul Bani Israel, bangsa pilihan Tuhan. Perjanjian Tuhan hanya dengan Bani Israel. Janji Tuhan hanya dengan Bani Israel. Keluar dah permainan-permainan seperti ini. Sebab dia nak cuba close up dan dia nak cuba hadkan apa? Hadkan penurunan wahyu, hadkan kontak Nabi-Nabi dan Rasul cuma melalui jalur belah ni saja. Dan sebab tu bila melalui Nabi Ismail lahirnya Nabi Muhammad, mereka tanpa segan silu menolak kenabian dan menolak kerasulan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah ada agenda daripada peristiwa tersebut. Dan inilah yang disebutkan oleh ahli kaji sejarah dengan istilah, iaitu myth of origin. Pernah dengar istilah ni? Myth of origin. Atau juga ada ahli sejarah yang menyebut apa dia? Etiological myth. Dia ni apa? Dia ni ialah untuk create reason, untuk cipta sebab atas terjadinya sesuatu peristiwa ataupun terjadinya sesuatu tradisi. Jadi mereka kena pegang kisah tu, walaupun di sisi kita dianggap tak masuk akal, dianggap tak rasional, dianggap tak logik, dianggap berbau unsur dongeng dan khurafat. Kerana nak legalkan benda tu, mereka masukkan dalam kitab mereka dan mereka kena mempercayai dan mengimaninya. Okey, selesai di situ tentang Israel. Jadi Israel ni siapa? Israel Nabi Yaqub, ikut kitab mereka. Dan Al-Quran pun menyebut dengan kalimah Israel dan juga Bani Israel. Israel tu Yaqub, Bani Israel tu anak-anak Yaqub yang 12 orang tadi. Baik. Satu lagi ialah bila kita baca di dalam tafsir, contoh terutama berkaitan surah Al-Baqarah ayat 40. Siapa ingat? Ya Bani Israel azkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Seruan daripada Allah, wahai Bani Israel. Kalau tuan-tuan baca tafsir, seruan ni untuk siapa? Seruan ni untuk siapa? Dah panggil Bani Israel, mesti Bani Israel. Sedangkan kepenggunaan kalimah Bani Israel ni dah tak berlaku pada zaman ayat ni diturunkan. Ni nanti saya pegang ayat ni, nanti kita bahas malam esok. Cuma nak bahasnya, yang diseru dalam ayat ni ialah Yahudi-Yahudi yang berada di kota Madinah, hak hidup sekali dengan Nabi Muhammad. Tapi diseru dengan kalimah Ya Bani Israel, wahai anak-anak Bani Israel. Kenapa saya sebut demikian? Sebab di dalam history ataupun sejarah, kepenggunaan ni dah tak berlaku. Sebab dalam kitab-kitab sejarah, bila Nabi berhijrah selalu disebut dengan terma apa? Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Dah ada kepenggunaan kalimah Yahudi di depan. Dia tak sebut Bani Israel Quraizah, Bani Israel Qainuqa, Bani Israel Nadir. Disebut dengan kalimah Yahudi. Tetapi bila nak seru dalam ayat ni Ya Bani Israel, ada pemaknaan dia. Sebab ini adalah seruan terakhir kepada mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah dan mengubah prinsip kehidupan mereka. Selepas ni, kalau mereka tak mau berubah juga, tak mau bertaubat juga, maka berlakulah kutukan dan laknat Allah atas mereka.
Ni peluang terakhir. Sebab apa? Sekarang kamu tengah hidup pada Nabi dan Rasul terakhir. Muhammad duk ajak kamu, Muhammad duk seru kamu, supaya kamu mengingati kembali sejarah nenek moyang kamu. Kalau tak mau dengar juga, habislah peluang lepas pada ni. Begitu juga dalam konteks-konteks yang lain. Kita perlu tengok timeline tu. Kadang-kadang kita baca, bunyi Bani Israel sezaman. Bunyi Bani Israel sezaman. Ada yang ketika Allah mengungkapkan kalimah Bani Israel ni, ialah yang berlaku ketika yang hidup zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada ketikanya bukan zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Contoh dalam Al-Baqarah juga. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum wadkhulul baba sujjada. Dan ingatlah ketika kami memfirmankan kepada mereka supaya memasuki kota ini, memasuki bandar ni. Ni Bani Israel zaman siapa ni? Fakulu minha haitsu syi'tum, makanlah apa saja di tempat mana pun yang kamu sukai dengan seenak-enaknya. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kamu melalui pintu gerbangnya. Ni Bani Israel pada masa ni, ayat ni tuju pada bawah pemerintahan, bawah naungan siapa ni? Bukan Nabi Musa dah, bukan Nabi Harun dah, tapi bawah Nabi Yusha' bin Nun. Ni hak selepas mereka menang perang dah ni. Jadi Allah memerintahkan mereka masuk dalam kota tersebut. Nabi Musa duduk mana? Wafat dah. Nabi Musa duduk mana? Nabi Harun duduk mana? Wafat dah. Sebab kebanyakan daripada mereka yang hidup zaman Nabi Musa dan Nabi Harun telah diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Sebab sesak padang teh berapa puluh tahun? 40 tahun dah. Jadi hak kebanyakan yang tua-tua, yang ingkar-ingkar tu habis mati dah dalam tempoh tersebut. Jadi dah lahir generasi baru yang jadi pengikut kepada pemimpin mereka, iaitu Yusha' bin Nun. Zaman Nabi Yusha' itulah mereka sanggup untuk berperang. Kalau tak sanggup lagi, agak-agak berapa lama lagi nak disesatkan oleh Allah di padang teh yang sama. 40 tahun ni cukup dah memberi pengajaran. Tapi duk lagu tu pun Allah bagi macam-macam lagi kan. Naungan awan, manna wassalwa. Nabi Musa ketuk famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahu. Ketuk tongkat dia terpancar 12 mata air. Nikmat duk bagi walaupun duk sesat. Tapi perangai. Ni bawah zaman Nabi Yusha'. Tu pun buat perangai lagi. Cuba tuan-tuan baca. Wadkhulul baba sujjada. Kamu dah menang. Jadi masuk dah melalui pintu gerbang dia dalam keadaan sujud. Allah suruh masuk dalam keadaan sujud. Tapi dia masuk lagu mana? Dia masuk, dia duduk, dia letak punggung, dia masuk punggung dulu, mengesok. Tuan-tuan boleh brain tak? Perangai. Bila berperang, Allah bagi jaminan menang. Allah bagi menang. Allah bagi menang dah. Inilah berlaku peristiwa apa? Yang terkenal dalam sejarah, tertahannya matahari di tangan Nabi Yusha'. Buka kitab hadis. Mereka berperang tu. Tapi ditahankan matahari. Matahari berhenti bergerak. Jadi time freeze pada masa tu. Nak bagi menang. Menang dah. Bila menang, bergembiralah. Masuk dalam kota dalam keadaan sujud. Tapi dia pergi duduk, dia mengesok masuk punggung dulu. Wa qulu hittatun. Kamu sebut istilah hittah, naghfir lakum, ampun dosa. Tapi dia pergi sebut hintah, dia pergi sebut kalimah lain. Padahal itu kalimah bentuk istighfar, supaya Allah mengampunkan kamu. Dak, dari sudut ilmu psikologi, tuan-tuan boleh fikir dan brain tak? Kamu baru lepas daripada hukuman. Dah Allah bagi macam-macam, bila Allah suruh masuk dalam keadaan sujud, tak payah pun. Sambil berjalan, dalam sujud tu bukan sujud macam semayang sebenarnya. Sujud dalam bentuk tunduk, macam rukuk tu.
Siapa yang berkenderaan duduk atas kuda, tundukkan kepala sehingga janggut dia mencecah leher kuda. Sama macam Rasulullah masuk ketika pembukaan kota Mekah. Tapi nak buat juga hak Allah marah, hak Allah murka. Macam saja-saja nak buat benda tu nak. Nak kata apa? Hak sebelum ni perangai macam-macam dah. Kalau tengok hak zaman Nabi Musa, tuan-tuan boleh brain tak? Baru tinggal naik Bukit Tursina, dia pergi sembah patung anak lembu. Hak Samiri buat tu syirik dah. Lepas tu hak peristiwa lain, mereka nak tengok hak 70 orang nakik tu, hak Nabi Musa bawa naik bukit, turun nak tengok bagaimana wahyu difirmankan kepada Nabi Musa, bentuk wahyu diturunkan. Boleh tengok dah bagaimana bentuk wahyu diturunkan. Tak puas hati sebab tak dengar suara. Boleh tengok keadaan wahyu turunkan. Tak puas hati, kami nak dengar juga suara. Allah bagi dengar suara. Bila bagi dengar suara, tengok dia minta apa? Narallaha jahratan. Kami nak tengok wajah Allah, muka Allah jelas-jelas depan mata kami. Baru dengar suara nak tengok muka. Last sekali, fa akhazatkumus sa'iqah, mari kilat peti sabun menyabung, KO habis. Hak Nabi Musa nak minta tengok tu, apa jadi kat Nabi Musa? Pengsan. Tapi nikmat Allah bagi, hak mana lingkup semua 70 orang tu dihidupkan kembali, bagi hidup. Bagi hidup balik. Nikmat tak? Nikmat. Baca sejarah, baca tafsir. Itu secara sepintas lalu. Sebab kita kena faham, Bani Israel ni, walaupun sebut Bani Israel, dia Bani Israel ni mesti ada orang awam dia, netizen. Mesti ada kependitaan dia, rohib dia, robai dia. Jadi kalau dalam Quran digunakan terma dan istilah ahlal kitab, tu merujuk kepada golongan mana? Contoh mari ayat Quran, Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Merujuk kepada netizen awam biasa ke hak robai depa? Hak mana? Hak robai depa. Sebab apa? Ni kali ke-10 saya tanya, itulah jawapan dia. Mungkin sebab sinonim kalimah ahli tu. Bila ahli cekap, bila ahli mahir, bila ahli hebat. Sebab ahli di depan. Ahli tu ahli ni kan. Baik, ahli kitab ni dia masuk dua-dua. Yang jahil, yang alim, yang awam, yang netizen, yang pedri dan robai mereka termasuk dua-dua. Maksud ahli kitab di sini terkait dengan 3 benda. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul. Ketiga, percaya kepada kitab Taurat. Masuk ahli kitab tu. Jadi hak alim pun pegang 3 ni. Hak ta'alim, hak robai, rahib mereka pun ahlul kitab. Jadi kalau terma yang spesifik, yang khusus untuk alim saja, pendeta saja, tang mana? Bila tuan-tuan baca Quran bertemu dengan terma dan lafaz ni, allazina atainahumul kitab, iaitu orang-orang ataupun golongan yang diberikan kitab. Ataupun dia datang ada kalimah wallazina atainahumul kitab, ataupun dia datang dengan kalimah fallazina atainahumul kitab. Contoh, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Iaitu mereka yang diberikan kitab, mereka lebih mengetahui tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa ni khusus kepada robai mereka, bukan orang awam mereka? Sebab sifat kitab Taurat dia tak sama macam Quran. Tuan-tuan, Quran yang kita pegang pada hari ini, sejahil-jahil manusia yang beragama Islam boleh memiliki, boleh pegang, boleh belik, boleh baca Quran. Dia Islam, tapi dia katakan yang paling jahil pun tak ada siapa boleh halang dia, orang Islam lain, daripada orang ni nak memiliki Al-Quran. Aku nak beli Quran, tak ada siapa boleh halang. Aku nak memiliki Quran, tak ada siapa boleh halang. Aku nak buka, nak belik Quran, tak ada siapa boleh halang. Cuma yang jahil tu sifat dia.
Begitu juga yang paling alim boleh. Maksudnya tak ada siapa pun dikecualikan. Semua boleh buka, semua boleh belik, semua boleh baca, semua boleh kaji, semua boleh rujuk, semua boleh analisis. Jadi Islam berbeza. Bila keterbukaan berlaku, sekiranya kita buat silap, orang lain boleh tolong tegur. Contoh saya baca, surah mungkin betul, saya sebut nombor ayat tu salah. 43. Oh, minta maaf Ustaz, bukan 43, ayat 34. Maksudnya siapa-siapa boleh tegur, terbuka. Tapi sifat kitab Taurat, satu lagi sebab dia zaman yang dulu, zaman yang kuno, dia tak ada kilang cetak macam boleh banyak-banyak macam hari ni. Maksudnya dia kena tulis tangan. Jadi Taurat ni lebih spesifik berada di tangan siapa? Di tangan para rabai sahaja. Para ulama-ulama mereka. Sebab tu orang awam dan netizen mereka senang dimanipulasi. Bila mereka menukar antara sifat robai-robai mereka kan, yang halal dia pergi buat haram, yang ni tanda suruh berhenti ke apa ni? Takut dia punya sound tu, berhentilah Ustaz. Okey. Kemudian mereka mengubah yuharriful kalima'an mawadhi'i. Mengubah kalimah-kalimah daripada tempatnya, menyembunyikan kaitan tentang sifat-sifat dan ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjual dengan harga yang murah. Ni sifat-sifat robai mereka. Jadi kalau mereka manipulate, kalau mereka tipu hukum hakam, kalau mereka mengubah ajaran agama, orang awam tak tahu, dengar saja, nganga saja. Ni hak kira kes zaman-zaman dulu lah. Zaman lah ni siapa pun ada keterbukaan tu. Baik. Boleh faham tak beza tadi? Ahlul kitab dengan allazina atainahumul kitab. Okey, tu beza orang awam dengan robai ataupun pendeta dia. Baik, kembali kepada hak tadi. Hak awal tadi. Tentang 12 Bani Israel. Jadi dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan perasan, surah Al-Ma'idah ayat 12. Walaqad akhadhallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian daripada Bani Israel. Wa ba'athna, dan telah mengangkat minhumu, daripada mereka 12 naqiba, 12 orang nakib. Jadi 12 orang nakib ni siapa? Adakah berbeza dengan anak-anak yang 12 Bani Israel tu? Ya, berbeza. Kenapa saya kata berbeza? Tuan-tuan boleh rujuk Al-Ma'idah ayat 12 tu tentang 12 nakib Bani Israel. Buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ni. Dia ada perbahasan 12 nama yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Ishaq. Tapi penulis kitab siapa? Imam Ibnu Katsir tu dia sailang. Dia kata aku telah membaca kitab Taurat daripada kitab yang keempat, dan aku menemui di dalamnya 12 nama yang berbeza dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq pun bawa 12 nama. Tapi Imam Ibnu Katsir bila dia rujuk kitab Taurat pada kitab yang keempat, nama yang ada dalam kitab Taurat yang dirujuk tu berbeza dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Antaranya nakib yang 12 ni terkemudian. Contohlah saya bagi beberapa nama. Pertama tadi siapa ingat? 12 Bani Israel, nombor 1 nama apa? Raubin tadi. Raubin. Kalau Raubin, pemimpin dia, nakib dia ialah As-Sawni. As-Sawni bin Sadun. Ini riwayat Imam Ibnu Katsir. Contoh yang kedua, Syam'un. Kalau Syam'un nakib dan pemimpin dia, kalau Bani Syam'un ni siapa? Samuel bin Surshaki. Samuel bin Shursaki contoh. Lewi tak ada. Kalau Yahuza, Al-Hashun bin Amiziyab.
Al-Hashun bin Amidiyah. Lepas tu siapa dia? Izakar, Syal bin Sa'un. Kalau Zabulun, Al-Yab bin Halub. Kalau Yusuf, dia ada dua. Sebab keturunan Yusuf, satu nama Yufraim, satu nama Manasseh. Kalau Yufraim, Mansha bin Amanhur, pemimpin mereka. Kalau Manasseh, Hamlayail bin Masrun. Tu contoh lah. Maksudnya ada perbezaan tak? Ada perbezaan. Hak 12 tu ialah Bani Israel. Yang ni 12 nakib adalah anak cucu keturunan mereka mewakili 12 tadi. Sama lah macam zaman Rasulullah pun terkait dengan angka 12 juga. Tang mana terkait dengan angka 12? Ketika perjanjian Aqabah. Ingat perjanjian Aqabah? Ada 12 orang kan? 3 daripada suku Aus, 9 daripada suku Khazraj. Ingat ke tak? Ingat ke tak 12 orang? Perjanjian Aqabah. Cuba sebut nama hak ingat. Aus 3 orang yang popular. Usaid bin Hudair seorang. Sa'ad bin Khaisamah yang kedua. Yang ketiga Rif'at bin Abdul Munzir. Ada juga riwayat kata Rif'at bin Abdul Munzir diganti dengan Al-Haisam bin Tayhan. Itu 3. Tinggal 9 Bani Khazraj. Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawaha, Rafi' bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur. Al-Barra' bin Ma'rur. Lepas tu Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Al-Munzir bin Umar. Kemudian Abdullah bin Amru. 9. Jadi 3 campur 9, 12 juga. Syiah pun 12 juga. 12 apa? 12. Imam 12 dia tu lah Isnah Asyariah. Imam-imam Ahlul Bait tu. Padahal tak ada kena-mengena pun Ahlul Bait dengan mereka. Mereka saja menisbahkan ke ahlu baitan dia tu dengan mereka. Okey. Kembali. Bila dah 12 Bani Israel ni lahir, inilah kemudian Nabi Allah Yusuf, anak beranak mereka. Jadi Nabi Allah Yusuf dikhianati oleh siapa? Saudara-saudara mereka, kerana mereka tak puas hati seolah-olah Nabi Allah Yaqub melebihkan, melimpahkan kasih, sayang dan kecintaan kepada Yusuf. Jadi mereka rancang, mereka melakukan pengkhianatan, komplot. Bahasa ini kita sebut konspirasi, itu konspirasi lah tu. Okey, rancang pergi mana? Pergi bawa adik main lah kononnya. Kemudian akibat lalai, adik ni dimakan oleh apa? Dimakan oleh serigala. Dimakan oleh serigala. Bawa balik baju Yusuf yang berdarah. Okey. Kemudian adik dia ni sebenarnya dia buh kat mana? Dia buh dalam perigi, tapi dia tunggu. Dia tunggu nak tengok apa yang terjadi. Ada riwayat menyebut batu hak tempat Nabi Yusuf duduk tu disebut batu Raghufa dalam tafsir. Nama batu. Sebab bila dia jatuh tu dia ada batu kat tengah telaga. Jadi Nabi Yusuf duduk situ. Jadi bila orang buat turun timba lah. Jadi dia bergayut pada timba tu buat naik. Kemudian bila orang tu tengok Nabi Yusuf, abang-abang dia hak duk stay tunggu tu keluar. Ni sebenarnya hamba kami hak lari. Sebab dia nak duit tu. Dia nak duit tu, bukan nak bagi pelepasan saja. Kami lama duk cari. Rupanya dia sembunyi dalam perigi ni. Tapi kalau kamu nak beli, kami nak jual lah. Jadi dia jual lah dengan harga beberapa dirham. Akhirnya Yusuf terbawa sampai ke negeri Mesir. Ringkas cerita, duduk dengan keluarga angkat dia, kemudian dia angkat dengan mimpi tu dia diangkat jadi menteri pembendaraan, menteri kewangan. Jadi berlakulah perpindahan Bani Israel akibat kemarau, akibat payah punca makanan. Jadi ringkas cerita lah ni senang, semua keluarga Bani Israel berpindah ke bumi Mesir. Jadi duduklah di bumi Mesir dalam tempoh yang lama, akhirnya sampai pada zaman Nabi Musa. Bila zaman Nabi Musa tu, dia naik dah pemerintah lain. Dia tak sama macam dulu. Sebab zaman Nabi Yusuf tu zaman Hyksos. Bukan zaman Fir'aun, zaman Hyksos. Mari zaman Nabi Musa ni zaman Fir'aun. Jadi mereka kata, ni bangsa luar daripada bumi kita, duduk sini dapat macam-macam lebih-lebih pula. Macam kita hari ni lah, orang luar mari kaya, duduk senang. Kita tak boleh duduk tempat kita.
Jadi akhirnya jadi apa? Jadi kuli, jadi hamba. Yang lebih parah bila anak-anak lelaki mereka dibunuh hidup-hidup. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun telah membebaskan melalui pertolongan Allah. Dia panjanglah cerita dia tu. Nak keluar pun payah. Sebab nak keluar kena cari apa dulu? Malam yang mereka nak keluar, nak lari tu, kena cari apa dulu? Sesat tu. Malam tu sesat. Nak pergi kot tu tak kena, nak pergi kot ni tak kena, nak pergi kot ni tak kena. Barulah ada orang tua di kalangan mereka peringatkan bahawa dulu kita pernah ada perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Perjanjian dengan Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf dulu, kita dah janji masuk ke bumi Mesir sama-sama. Kalau kita nak keluar pun, keluar sama-sama. Keluar sama-sama. Bila keluar sama-sama tu, apa yang tertinggal? Nabi Yusuf yang tertinggal.